Tahukah anda bahawa Taman Tasik Taiping yang indah ini sebenarnya menyimpan sejarah yang sangat unik? Kawasan rekreasi ini merupakan bekas lombong bejik timah yang tertua di Malaysia. Mula dibuka kepada orang awam pada 17 November 1893, taman ini asalnya seluas 61.93 hektar sebelum diperbesarkan oleh Majlis Perbandaran Taiping sehingga mencapai 96.44 hektar. Bayangkan, tempat yang dahulunya tapak perlombongan telah berubah menjadi syurga hijau. Apa yang lebih menarik, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia menganggarkan terdapat lebih 1,300 jenis pokok di sini. Antara yang paling ikonik adalah 113 batang pokok hujan-hujan yang dahan-dahannya melentur indah mencecah permukaan air tasik. Kini, ia menjadi pusat aktiviti popular seperti berkayak, kasut roda dan santai keluarga bersebelahan Zoo Taiping. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.